Okey, selesai sudah kita mengetahui top 5 anugerah pilihan online, dan bersama dengan Budi sekarang ini adalah editor M-Star Online sendiri yang mana terlibat secara langsung untuk APO 2016. Mungkin kita bicarakan tentang pencalonan lah setakat ini. Boleh ceritakan sedikit lah pencalonan selepas sebulan menjadi pencalonan awal. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah salam dulu kepada Budi, sensasi selebriti, kerana turut terpilih sebagai calon top 5 untuk kategori blog pilihan online. Okey, sebenarnya sepanjang tempoh pencalonan yang berlangsung pada 3 Mac sehingga 27 Mac lalu, kami menerima kira-kira 120,000 pencalonan daripada orang ramai yang memilih calon-calon favourite masing-masing untuk dibawa ke top 5. Dan untuk kategori untuk top 5 ini, pengundian akan bermula dari 1 April 2016 sehingga 27 April 2016, yang mana pengundian boleh dibuat di laman web mstar apo.mstar.com.my, iaitu 1 hari sekali undian. Dan pada 27 April nanti pengundian akan ditutup dan pihak kami akan membuat pengiraan untuk mencari calon manakah yang layak untuk membawa pulang hadiah bagi 17 kategori yang dipertandingkan, termasuk satu kategori iaitu selebriti terunggul pilihan online 2016. Kita tengok pada hari ini ramai sekali penaja-penaja baru, ada dari Malaysia, ada Dinas, dan juga Budi ada menerima sebuah jam tangan daripada Ice Wash. So setiap yang datang untuk top 5 Ice Wash, mungkin boleh perkatakan sedikitlah tentang penajaan. Mungkin ada lagi penajaan yang akan datang? Ya, kami berterima kasih kepada semua penaja-penaja yang turut bekerjasama untuk memeriahkan anugerah pilihan online 2016 ini. Dan pada acara kemuncak nanti, pihak Rafflesia telah bersedia untuk memberi rantai mutiara Rafflesia, yang mana setiap satunya bernilai RM5,000 bagi setiap kategori. Manakala bagi anugerah yang paling utama, pemenang akan memperoleh rantai mutiara sumbangan Rafflesia bernilai RM20,000. Okey, APO 2016 akan berlangsung pada tidak lama lagi, 30 April, dan akan dihostkan oleh Awal Ansyari. So kenapa Awal Ansyari, dan juga mungkin ada kawan ataupun pembantu Awal Ansyari itu nanti? Okey, setakat ini kita baru memilih Awal Ansyari yang telah mengesahkan untuk terlibat sebagai hos acara kemuncak kita. Dan kenapa Awal Ansyari dipilih? Kita melihat selain daripada kebolehan Awal Ansyari sebagai seorang pengacara yang tidak boleh dinafikan lagi kehebatannya, beliau juga mempunyai populariti yang tinggi di laman media sosial beliau, dan ia bersesuaian dan juga bertepatan dengan konsep digital yang cuba kita bawa dalam anugerah pilihan online 2016. Okey sekali. Mungkin nak perkatakan sesuatu kepada pembaca M-Star Online dan juga Budi.com kat luar sana. Kepada pembaca M-Star Online dan kepada Budi.com di luar sana, layarilah portal kami iaitu apo.mstar.com.my untuk membuat pengundian calon-calon pilihan anda sebelum berakhirnya tarikh tutup pada 27 hari bulan April nanti, sebelum anugerah pilihan online akan berlangsung secara langsung di TV2 RTM. Untuk pembaca, ada hadiah yang akan diberikan kepada mereka yang membuat undian tepat pada waktunya, dan undian-undian anda mungkin tepat daripada pengiraan yang kami buat, anda akan memperoleh hadiah masing-masing. Sekian dulu temu bual Budi bersama dengan Nizam Abdullah, orang kuat M-Star Online. Dan kepada anda, jangan lupa untuk mengundi Budi ni. Dah start kempen dah untuk top 5 anugerah blog pilihan undibudi.com di www.apo.mstar.com.my. Okey, terima kasih.